Persoalan berkenaan dengan jarak masa di antara kita dan juga Nabi Adam AS adalah satu perkara yang tidak pernah diberitakan secara jelas oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kesemua angka-angka yang diberikan oleh sebahagian ilmuwan seperti 6,000 tahun, 8,000 tahun, 12,000 tahun dan selain daripadanya adalah telahan yang dibuat berdasarkan kepada beberapa sandaran yang masih boleh dipertikaikan keabsahan ataupun kerelevanannya. Misalnya angka yang berdasarkan kepada Israiliyat, hal tersebut sangat-sangatlah boleh dipertikaikan keabsahannya daripada sudut keabsahannya. Adapun bagi angka-angka yang berdasarkan ataupun berpaksikan kepada penanda-penanda aras kemajuan manusia seperti penjinakan kuda ataupun revolusi pertanian yang berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia, perlu difahami bahawa perkara tersebut masih lagi bersifat spekulatif. Justru dia tidak memberikan satu keyakinan kepada kita berkenaan dengan berapakah jarak masa di antara kita dan juga Nabi Adam AS. Sebetulnya adalah satu perkara yang tidak mustahak bagi seorang Muslim untuk mencari-cari tentang bilakah Nabi Adam diturunkan ataupun berapakah jarak masa di antara kita dengan baginda. Hal ini kerana di samping perkara tersebut adalah perkara gaib yang sangat-sangat berhajatkan kepada dalil untuk kita mengetahuinya, tidak terdapat sebarang manfaat yang jelas bagi umat untuk mengetahuinya. Bahkan sebaliknya, angka-angka yang diberikan, angka-angka telahan yang diberikan oleh ilmuwan sebelumnya seperti 6,000 tahun, 8,000 tahun tersebut hanya menimbulkan kekacauan dalam minda umat apabila mereka dihadapkan dengan cabaran-cabaran intelektual seperti dapatan-dapatan kajian dalam bidang genetik yang memberikan anggaran tentang usia genetik sesuatu bangsa, ataupun juga dapatan arkeologi yang menemui misalnya rangka ataupun sejarah ketamadunan manusia yang menjangkau lebih daripada angka yang dijangka tersebut. Justru diamnya wahyu tentang bilakah Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini seharusnya dilihat sebagai satu bentuk rahmat, di mana daripada diamnya wahyu tersebut kita umat Islam secara tidak langsung mempunyai keluasan untuk berinteraksi dengan dapatan-dapatan kajian dalam bidang sains dan juga sejarah dengan lebih senang hati, dengan lebih terbuka tanpa perlu khawatir tentang apakah pandangan agama terhadapnya. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan pernah bersabda, wasakata an asya rahmatan bikum ghaira nisyan fala tas'alu anha, iaitu bermaksud dan Allah mendiamkan sebahagian perkara bagi kamu sebagai satu rahmat bagi kamu, bukan kerana terlupa, maka janganlah kamu bertanya-tanya tentangnya.